Assalamualaikum dan apa khabar semua. Okey, hari ni aku di Taikon Motor bersama dengan Yamaha LCV8 Special Edition. Tengok depan ni. Menarik lah. Dia punya warna macam agak-agak ke macam merah-merah downhill sikit. Design dia memang mantap lah kali ni untuk Special Edition punya LC. So kita boleh tengok dia punya design kat sini. Ada tulis Special Edition. Lepas tu ada lining warna gold, warna hitam. Dia punya color tu ada mix-mix sikit lah. Okey, dekat fork pun ada stiker juga. Dekat fork ni memang ada stiker. Ada design dekat batang fork tu. Lepas tu dekat rim pun ada lining. Ada tulis situ 135LC. So memang mantap lah kali ni warna. Okey guys, di bahagian kepok tepi kepok tepi tengok design dah. Memang menarik. Special Edition 135LC. Ni bahagian tepi memang mantap. Rim, depan belakang, disc brake, caliper semua sama. Tak ada beza lah. Tapi colour memang tak tahu lah, aku memang minat sangat warna ni. Okey, untuk kali ni LCV8 Special Edition, dia mild sekali dengan raga yang boleh charge phone macam biasa. Kita boleh letak phone kat situ, boleh charge, boleh simpan. Lepas tu ada cap kat depan lah. Ni tak pasang cap lah. Dia ada cap kat depan yang special sikit lah. Yang tu ada aerodynamic sikit. Memang rancak lah. Tapi kalau aku memang tak pakai. Okay, di bahagian body belakang, ni dia timbui. 135LC. Dia macam emblem lah yang tinggi, yang timbui. Memang nampak nice lah. Okey, untuk design di belakang memang cantik, memang menarik. Tengok dia punya lining dia. Design dia memang mantap lah. Memang mantap kali ni. So, rim belakang pun ada tulisan 135LC. Okey, untuk seat dia ada lining warna merah ikut tema body. Carrier pun warna merah juga. Yang lain semua sama, tak ada perubahan lah. So guys, yang mana berminat dengan Yamaha LCV8 Special Edition warna terbaru 2025, boleh datang ke Taikon HQ Datuk Keramat. Okey, boleh jumpa dengan Mr. Aping ataupun Mr. Richard untuk sebarang pertanyaan. So kalau apa minat dengan LCV8 ni, yang warna terbaru, ada juga yang warna yang biasa, warna hijau, warna biru dengan warna Nescafe. Yang tu pun menarik, tapi yang aku minat dari ni warna merah ni untuk Special Edition dengan warna hijau. Warna hijau tak ada stok. Untuk LC kali ni tak ada stok. Stok lambat. Memang lambat stok kali ni ya. Okay guys, kita jumpa di next video insyaAllah. Okay, bye.